Hello guys, jom buat medium rare stick yang sangat cepat, sedap dan mudah untuk dibuat. Mula-mula kita perlukan daging. So yang ni saya pakai sirloin stick. Stick ni kita akan lap kering-kering pakai tisu. Bahan yang lain yang diperlukan adalah rosemary leaf, olive oil, butter dan juga black pepper kasar. Lepas dah siap kering-kering, boleh taburkan garam kasar. And taburkan black pepper kasar-kasar macam ni, kedua-dua belah bahagian. Panaskan kuali, masukkan sedikit minyak. Masukkan stick. Stick ni mula-mula kita akan fry dekat bahagian lemak, dekat bahagian tepi-tepi warna putih tu, supaya dia garing dan cair. And tak liat lah nanti makan. Dan kita akan fry kedua-dua belah bahagian. Setiap bahagian ni kita akan buat selama 1 minit sahaja untuk each side. And then masukkan butter, bawang putih yang diketuk bersama kulit dan juga rosemary leaf. Siram butter dekat atas stick kita supaya dia meresap dan sedap. Dah siap, boleh angkat, biarkan seketika biar stick tu sejuk dulu sebelum potong. Okay, korang boleh tengok dia ada warna pink-pink sikit. Yang ni medium rare lah, setiap bahagian 1 minit. Sangat sedap, cepat dan mudah untuk dibuat. Korang kena try buat, okay? So, sirloin stick kita is done. Selamat mencuba dan selamat menjamu selera. Thanks for watching guys. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.